Kalau kita tidak kuat, kita akan menjadi lebih buruk kalau di kalangan kita ada orang bawa fitnah. Kita akan menjadi lebih tidak kuat ketika orang-orang yang sedang tenat memerlukan sokongan. Kita menghabiskan masa memaki orang yang lain. Ini matematik mudah. Dalam perang, ini matematik mudah. Dipanggil matematik akhlak. Sebab tu saya suka bila Ustaz Ibn Rijal tulis buku ni. Ini adalah sebuah buku matematik 1000 tahun. Di mana kata Ustaz Ibn Rijal, selepas berbelas tahun dia hidup dengan mencari apa masalah sebenar Islam, adalah saling menyalahkan orang. Tapi kalau dalam buku ni kita lihat, bermula daripada catatan tahun 35 Hijrah, Saidina Uthman bin Affan mati dibunuh. Tak ada orang Yahudi, tak ada Freemason, tak ada evangelis, dan juga tak ada dalam ni kumpulan Illuminati. Dibunuh kerana fitnah di kalangan orang Islam di atas tarikan kepada penguasaan harta. Datang pula kemudiannya pembunuhan-pembunuhan yang seterusnya sampailah jatuhnya Osmaniyah. Jatuhnya Osmaniyah di tengah makmur adalah kerana 1902 Theodore Herzl hantar wakil untuk memberi tanah Palestin. Mereka cuba mengabui Sultan Abdul Hamid yang kedua supaya jual tanah tu. Sultan Abdul Hamid tak nak jual. 1902, 1905 dia hantar lagi. Sultan Abdul Hamid tak nak jual. 1908 mereka melantik 2 orang Israel untuk menyamar menjadi orang Turk, dan dengan bawa harta yang banyak, 2 orang ini berjaya mendapat kedudukan sebagai 8 pembesar. Dia masuk dan dia hasut orang Islam dengan menawarkan kepada mereka yang ada kedudukan kewangan yang lebih hebat kalau dapat jatuhkan Sultan Abdul Hamid. Dan begitulah pengkhianatan yang berlaku. Dan saya jelaskan dia sama saja seperti mana kita lihat kejatuhan Kedah dalam perang musuh berbisik. Kerana nak berebut cukai je. Ni kita kena lihat supaya kita belajar sejarah orang dan kita belajar sejarah kita. Dalam perang musuh berbisik ni, kerana yang belot ni tak dapat kutip cukai. 4 keturunan, 2 dapat kutip cukai. Tapi pembaharuan dibuat, yang 2 orang dapat kutip cukai ni tak dapat kutip cukai. Maka 2 orang ni pergi berkhianat dengan meminta bantuan Raja Ligo datang serang. Mereka lah yang buka pintu, menjadikan perang ini menyebabkan Kedah kalah dalam mengejut tahun 1827. Berarti sejarah yang tadi ditulis oleh Ustaz Ibn Rijal ni adalah cerminan untuk kita lihat. Sesama kita lah punca sebenarnya kita jatuh. Musuh menjadi kuat kerana fitnah yang sangat besar. Salah satu yang membezakan budaya kita dapat agama dan orang lain dapat agama, fitnah adalah benda yang paling sukar nak dihapuskan di kalangan Islam. Walaupun Rasulullah letakkan perkataan fitnah, fitnah ni sangat bahaya. Maka ramai orang, sama ada mereka berjubah, sama ada mereka bertali leher, sama ada mereka yang tahu agama ataupun mereka yang jahil, tapi tetap lidah mereka di atas nama kononnya mereka menyeru kebaikan, tapi tanpa mereka sedari mereka sedang memfitnah orang yang lain. Maka tu saya sangat-sangat suka bila Ustaz Ibn Rijal menulis buku 1000 tahun sejarah Islam ni. Dan saya fikir kata satu yang luar biasa juga, capai 31,000 sale.